bukan mudarat pada carrier dia ya. Okey. Kita kena faham dua benda ni. Baik. Yang mendatangkan mudarat pada tubuh badan dia. Contoh, kalau dia tak buka puasa ataupun dia tak minum minuman energi ke apa waktu dia tengah training apa semua tu, dia boleh collapse. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Mhm. Ni sebab kita berada di bulan Ramadan kan. Betul. Kita nak tahu pandangan Ni daripada pro Ustaz. atlet lah. Ni pro atlet lah. Mhm. Yang di mana Carrier dia adalah Carrier dia. carrier dia. Okey. Kan. Dalam masa dia mengejar carrier dia, dia berpuasa juga di bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan tu pula Ustaz, memerlukan dia ni pro player ni training. Untuk training Ustaz, kalau kalau atlet yang level atas Yalah, ni, fitness dia kan. dia punya keras dia, training dia memang memerlukan tenaga yang sangat banyak. Yalah, betul. So macam mana Ustaz? Adakah pro player tu dia nak ialah antara career dan juga ibadah. Adakah disebabkan dia nak mengejar career dia Ustaz, membolehkan dia membatalkan puasa dia? Ni pandangan yang Ustaz boleh bagi pandangan lah cerita dia. Kita tengok daripada sudut pandang agama. Bau tahan sampai 3 hari dekat sejadah, Masya Allah. Dapatkan wangin Raudah dan Kasturi di Haramain dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Dia kalau kita nak cerita zaman Nabi dulu berperang waktu Ramadan, tengah panas kan. Tapi kalau kita sebut benda macam tu, orang macam lah, kita bukan Nabi kan. Yeah, of course. Kita bukan Selalunya sahabat. lah. Tapi dah tu kita nak ikut siapa kalau bukan ikut Nabi? Betul tak? tak? So kita tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Betul tak? So kalau kita sebagai orang yang ada career, bersukan, yang memang diri dia tu a part of dia punya, yalah, career kerja tu pun ibadah juga kan. A part of dia punya pekerjaan, dia kena buat fitness, dia kena mungkin bersukan waktu tengah Ramadan, waktu tengah berpuasa. So dari sudut pandang agama, dia sewajibnya meneruskan puasanya sampailah di tahap mana kalau dia tak makan ataupun tak minum mendatangkan mudarat pada kesihatan tubuh badan dia.